Semuanya bermula daripada satu idea. Idea untuk menjadikan ilmu lebih dekat, pembelajaran lebih menarik dan memberi ruang kepada murid untuk belajar bukan sekadar sebagai penerima tetapi sebagai pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afizah binti Dola, guru mata pelajaran Al-Syariah di SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Sepanjang 13 tahun dalam dunia pendidikan, minat saya terhadap teknologi dan penghasilan kandungan digital berkembang seiring dengan peranan saya sebagai seorang guru. Selain mengajar, saya juga turut diamanahkan sebagai guru perpustakaan dan media di SMK Agama Tun Ahmad Zaidi, jurulatih utama daerah GPM serta lantikan guru sumber TVPSS di bawah PPD Kuching. Bagi saya, setiap amanah ini mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk menjadikan pendidikan lebih bermakna. Perjalanan saya sebagai pencipta kandungan digital tidak bermula dengan alatan yang hebat. Ia bermula dengan keinginan untuk mencuba. Saya belajar menghasilkan grafik, merakam, menyunting video dan meneroka pelbagai aplikasi digital sedikit demi sedikit. Daripada menghasilkan bahan untuk PDP sendiri, minat ini berkembang kepada penghasilan kandungan untuk sekolah, pusat sumber, TVPSS dan komuniti pendidikan. Saya belajar bahawa sesuatu kandungan tidak perlu bermula dengan sempurna. Yang penting, kita berani mencuba, belajar dan terus menambah baik. Namun bagi saya, penghasilan kandungan digital tidak terhenti di studio. Ia perlu kembali kepada tempat saya bermula, iaitu bilik darjah. Dalam PDP, saya menghasilkan bahan digital mengikut keperluan dan tahap murid. Video yang digunakan untuk membantu murid memahami dan mengulang semula pembelajaran. Infografik pula membantu menyampaikan isi penting secara lebih ringkas dan visual. Bahan turut dihimpunkan dalam bentuk digital seperti AnyFlip supaya boleh diakses semula pada bila-bila masa. Antara platform utama yang memberi ruang kepada saya mengembangkan penghasilan kandungan digital ialah channel YouTube Falah TVPSS. Melalui TVPSS, saya bukan sekadar menghasilkan video tetapi membimbing murid melalui keseluruhan proses penerbitan. Daripada mencari idea, menyediakan skrip, pengacaraan, rakaman sehinggalah kepada proses penyuntingan dan penerbitan. Saya mahu murid bukan hanya menjadi pengguna kandungan digital tetapi berani menjadi pencipta. Hasil daripada usaha dan komitmen bersama, Falah TVPSS telah menghasilkan lebih 190 video sejak tahun 2020 melalui pelbagai bentuk kandungan seperti berita sekolah, dokumentari, video kreatif, liputan khas, podcast dan kandungan pendidikan. Kini, channel Falah TVPSS mempunyai 987 pelanggan. Kandungan digital yang saya hasilkan turut berkembang melangkaui mata pelajaran. Melalui pusat sumber sekolah dan TVPSS, pelbagai kandungan seperti buletin digital, penerbitan, dokumentasi program, podcast dan bahan informasi dihasilkan untuk menjadi sumber rujukan warga sekolah. Apa yang berlaku di sekolah hari ini mungkin akan berlaku, tetapi melalui kandungan digital, ia boleh didokumentasikan, dikongsi dan terus menjadi bahan rujukan. Di sinilah saya belajar bahawa kemahiran digital menjadi lebih bermakna apabila ia dapat dikongsi dan digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Bagi saya, kejayaan ini bukan tentang sebuah trofi. Ia bukti bahawa apabila murid diberi peluang, bimbingan dan kepercayaan, mereka mampu pergi lebih jauh daripada yang kita jangkakan. Sebagai jurulatih utama daerah GPM dan guru sumber TVPSS Kuching, saya diberi peluang berkongsi pengalaman, memberi bimbingan serta belajar bersama komuniti pendidikan yang lebih luas. Jalinan bersama pelbagai pihak turut membuka peluang kepada saya dan murid untuk mendapat pengalaman sebenar dalam dunia media dan kandungan digital.
Kerjasama bersama Suara Sarawak memberi pendedahan dalam bidang kewartawanan. Pelibatan bersama Finas dan program Pro TV pula memberi peluang kepada kami terus belajar tentang penerbitan yang lebih berkualiti. Melalui Hikam Sarawak, kemahiran media digunakan untuk mengetengahkan kisah kemanusiaan dan komuniti. Usaha kecil yang bermula di sekolah akhirnya membuka ruang kepada murid untuk membawa hasil mereka ke peringkat yang lebih luas. Antaranya, penghasilan kandungan warisan manis Bumi Kenyalang yang mengetengahkan kek lapis Sarawak untuk segmen wartawan Cilik Buletin Didik TV. Falah TV PSS turut mencatat pelbagai pencapaian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Dalam menghasilkan kandungan digital, saya sentiasa menitik beratkan ketetapan maklumat, penggunaan sumber secara bertanggungjawab, pemeliharaan hak cipta serta etika dalam penerbitan. Kerana menjadi pencipta digital bukan sekadar tahu menghasilkan kandungan, tetapi bertanggungjawab terhadap apa yang kita hasilkan dan kongsikan. Sepanjang perjalanan ini, saya masih belajar. Teknologi sentiasa berubah dan saya percaya sebagai seorang guru, saya juga perlu terus berubah dan belajar. Tetapi bagaimana satu kandungan yang kita hasilkan mampu memberi manfaat kepada seseorang? Jika satu video membuka pemahaman, jika satu bahan mampu memudahkan seorang murid belajar dan jika satu perkongsian mampu memberi inspirasi kepada guru yang lain, maka bagi saya, kandungan itu telah capai tujuannya. Saya, Nur Afizah binti Dola, saya akan terus belajar, berkongsi dan berkarya kerana setiap idea mampu memberi peluang untuk memberi impak.